Persoalan paling panas sekarang, siapa akan lead serangan Harimau Malaya untuk aksi kelayakan Piala Asia 2027 di Bukit Jalil? Dalam senarai Klamovski, pilihan yang ada ialah Arif Aiman, Paulo Josue, Safawi Rashid, Ramadan Saifullah, Faisal Halim, Alif Izwan dan Lukman Hakim. Ramai peminat nak tengok trio Arif, Lukman, Faisal, tapi realitinya, itu mungkin sukar berlaku. Faisal Halim masih belum pasti beraksi dalam kesebelasan utama walaupun progres pemulihan dia positif. Lukman pula baru dipanggil masuk menggantikan Jordan Mintah dan mungkin bukan pilihan utama Klamovski. Jadi, peluang lebih cerah buat Josue, Safawi atau Ramadan untuk mengetuai serangan Malaysia. Apapun, semuanya bergantung pada taktikal Klamovski yang mahu Malaysia bermain agresif dan intensiti tinggi menentang Nepal. Harimau Malaya yang menang semua 4 perlawanan sebelum ini, kini mengintai kemenangan kelima untuk kukuhkan takhta kumpulan F sebelum bertemu Vietnam pada aksi terakhir nanti.